Assalamualaikum guys, kembali kita di podcast Sport Edik season 5 untuk episod yang seterusnya. So, kalau korang nampak kat depan aku ni ada medal, ada belt. Sudah pasti hari ni aku tak cerita pasal running, aku tak cerita pasal trail run, tapi aku saja nak dapat some fresh idea tapi masih membawa konsep yang sama untuk season Sport Edik kali ni punya podcast, which is kita nak cerita menginspirasikan. So, manakah kau ada kenal seorang kenalan yang merupakan professional fighter untuk Muay Thai? Dan last time pun dia ada menang kat Warzone. Sebab tu aku panggil dia lah, sebab aku nak cerita yang menginspirasikan dan memberi aku sedikit semangat. Cik. So, hari ni bersama aku Ahmad Syarawi ataupun Awi. Siap Awi? Alhamdulillah sihat. Siap Okey. Semua okey? Semua okey alhamdulillah. Okey. Penat ke tak penat ni? Kau baru lepas habis lari ke? Tak okey. Tadi Eh. training sikit okey lah. Training sikit lah. So untuk petang korang, Awi merupakan professional fighter Muay Thai. Dah berkecimpung agak lama. Lebih kurang ada dalam 15 tahun dia. 16 tahun. 16 tahun. Tapi yang membuatkan aku nak panggil dia, yang pertama, sebab dia kawan aku lah. Mesti aku panggil dia masuk podcast aku. Podcast aku. Sekata aku nak panggil siapa Wi tak? Lepas tu pula aku dulu pernah juga belajar Muay Thai kat dia punya tempat training kat Asia 5 masa maju. Tapi masa tu badan besar Wi, penat Wi. Kan, tendang tayar pun dah penat. Tapi sekarang kalau kau suruh aku rasa fit sikit lah. Kan. So kenapa aku panggil dia selain pada dia kawan aku tadi sebab untuk orang yang berumur, bagi tahu umur kau tak apa Wi kan? Tak apa. Okey. Untuk orang yang berumur 40 tahun dan masih aktif secara profesional dalam suatu sukan, pada aku itu satu benda yang aku respect lah. Especially bila kau ada keluarga, kau ada anak dan kau masih bergiat dalam sukan Muay Thai ni secara profesional. You have my respect brother. Sebab pada aku benda tu sangat susah lah kan untuk seseorang yang dah mencapai fasa 40, 30 lebih. Sebab tu bila aku buat podcast yang macam menginspirasikan ni, aku sebenarnya bukan saja sebab kawan aku, sebab aku juga mencari story-story yang macam mana orang yang masih bergerak aktif pada umur sekian-sekian-sekian. Macam mana dia make a living untuk dia nak still sustain dia punya hobi ataupun minat dia. Dan macam mana orang yang get into the passion, into dia punya, daripada passion dia jadi career. Dan kita pun tahu kan, kita bukan macam dekat Thailand, dekat overseas, which is kau boleh make a lot of money dengan one fight, dua fight kan. So itulah aku panggil kau kat sini Wi. Kan. Tapi Wi, sebelum orang lah kan nak mengenali kau lebih rapat kan, mungkin kau boleh ceritakan sikit journey kau daripada awal sampai sekarang. Bukanlah secara detail lah, kan detail lama Wi kan. Kita santai sikit kan, biar orang dapat tahu lah yang siapa dia ni kan. Sebab aku nampak sukan Muay Thai ni sedang meningkat naik. Especially ada nama-nama besar sekarang macam Jojo lah, lepas tu event yang apa, One FC kan. Jadi aku nak tahu macam mana circle yang bukan daripada yang fame ni. Macam tu lah. Dia sebenarnya Muay Thai ni first kali kau kena ada hati lah. Your heart is number one lah. So kalau kau hati kau tu berani, hati kau tu minat, hati kau tu memang betul kat sukan Muay Thai ni, then kau boleh pergi jauh. Tapi kalau kau tak ada hati, kau tak minat, no, kau just buat benda lain je. Ui, awal-awal kau dah bakar dah. Aku tu cerita journey kau dulu. Kau dah terus Yeah. bakar ke hati je? Sebab yang aku nak cerita ni hati aku lah. Okey, Faham tak? okey. Sebab apa? Sebab hati aku. Hati aku ni, satu aku agak, sebenarnya aku hilang pengalaman agak banyak juga. First kali COVID 2 tahun. So 3 aku tahun lah sebenarnya. sebenarnya agak, kalau nak ikut cerita aku ni 4 tahun lah. Ush. Sebab 2 tahun pasal COVID. Hmm. So 2 tahun tu memang aku naik sampai 10 kilo. Sampai berat aku 67 daripada 57. Lepas tu 2 tahun pengalaman aku dah rugi. Sebab time last aku fight tu, aku tengah on top form masa tu, tiap-tiap bulan fight. Tiba-tiba 2 tahun break. Lepas tu setahun aku tak fight. Aku just fokus kat rumah aku untuk dia jadi kickboxing champion punya liga. So aku dah decide, okay tak apa, aku nak fokus kat dia sampai daripada awal tahun sampai hujung tahun. Kau macam mana pun kau kena menang kickboxing punya league ni. Itu aku punya goal. Sebab aku dah berapa few tahun tu aku macam fight kan. So journey aku tu fight je.
So aku coaching lah pula. So setahun aku fokus kat punya rumah. Setahun ni dia fight daripada awal tahun sampai hujung tahun. Kau kena menang league ni. So tu dah kira 3 tahun lah. Lepas tu setahun pula aku tunggu lepas COVID. Setahun pula aku tunggu orang panggil aku untuk game. Tapi last sekali tak ada game. Organizer, mana-mana organizer pun tak ada panggil. So aku macam agak frust lah juga kan. Kena So, game lah. kena game tu memang jenis aku. So nak kata orang kata apa. So aku macam wish. Setahun aku tak ada game ni kan. So maybe aku fikir mungkin organizer tak ada duit. Diorang tak panggil, mungkin nak bayar fighter. Lepas tu baru lepas COVID diorang nak kena cover. So aku fikir kat situ lah kan. So bila dah lama tu aku start balik. Lepas tu adalah hamba-hamba Allah ni yang datang lah ni. Aku punya surrounding circle ni dia cakap, weh kau asal tak fight? Fight lah. Lepas tu fikir balik, nak fight lah. Fight je lah. So aku masuk lah event-event kecil. Macam kickboxing, amateur. So kadang tu aku kat gym aku tak ada coach. So jenis aku ni sepanjang sepanjang 16 tahun ni sebenarnya aku tak pernah ada proper coach. Sekejap. Okay. Kau umur 40. Kau Ha, start 16 tahun lepas. Maknanya masa tu umur apa je? 23. 20 24. 23 23, 24 lah. So masa kau start jenis, but some people dia datang dengan career yang jenis yang mudah. Maknanya datang daripada Sukma ke. Kalau macam kita kata macam Jojo, dia datang daripada family yang memang Fighter. kan. So kalau macam kau, macam mana kau start get into the scene? Sukma tak lah kan. Sebab dah 23 Sukma apa kan. Okay. So actually aku dulu nakal. So bila aku nakal ni aku masa zaman silat lagi. So cerita zaman silat aku dulu aku suka silat. Okay. So pernah lah training silat masa umur 19 tu aku dengan tok guru aku ni kan. So training lah. So training silat dia cakap kau ada bakat ni boleh main silat kan. So kita pun macam okey lah. Boleh lah nak jadi atlet silat kan. Dah penganggur kan, tak ada kerja, tak ada apa. So nak main silat lah. So bila tengah training silat tu last sekali kita orang fikir dah training ni kita orang ni nak pergi mana kan. So kita orang pun biasa nakal. Lepas training silat tu kita orang pergi try kat tempat lain. So jadi bila kita orang pergi belajar silat habis dalam pukul 10, 11 balik tu kita orang pergi try kat luar. Lawan? Gaduh? Kita orang pun nak kata kita orang cari gaduh tak. Kadang-kadang kawan kita orang kan. Okay. Faham tak? So bermula cerita kat situ lah. So bila dah jadi macam tu, kita orang pun tengah training silat ni. Lepas tu sedih yang silat ni pula. Masa tu kat gym Awi Wings. Kat UK Perdana. Awi Wings yang penyanyi tu. Dia ada gym kat Perdana kan? Dulu dari GMC, atas tu studio dia. So studio dia tu, dia buat gelanggang silat. Awi Wings dia ada base silat helang putih ke apa lah. So dia bagi lah kita orang untuk belajar silat. So bila Awi Wings dah bagi tempat tu, yang guru semua bagus-bagus ni, semua gempak-gempak. Semua daripada gurun lah apa semua kan. Semua power-power. Memang jurulatih yang terbaik lah yang masa tu mengajar kita orang. Tapi yang tak terbaiknya diorang tak bayar yuran. Termasuklah aku. Jadi Awi pun kaput ke pakai yuran. sebab kita fikir Awi masyuk kan. So macam tak apa lah. Tapi last sekali arwah ayah aku macam marah. Tak boleh. Kau belajar silat ni kau kena bayar. Berapa je. Yang penting ikhlas lah. Tu aku cakap. So aku pun bayar. Tapi yang bayar je aku seorang. Yang lain tu tak bayar. Okay. Kau faham tak? Jadi itulah masalah silat punya problem dulu. Kutuk guru bagus. Teknik semua bagus. Tapi tak nak bayar yuran. So last sekali tutup. Bila tutup, aku nak belajar lah dengan seorang cikgu aku ni. Nama dia Cikgu Mat. So aku nak belajar betul-betul. Masa tu aku nak serius ni. Cakap awak boleh ni nak main silat. Okay lah, kamu follow lah dia. Punya nak ilmu tu orang kata. Aku follow lah. Follow dia, ikut je dia mana-mana pergi. Pergi dia sana pergi sini. Last sekali dia cakap, kau ni daripada ikut aku. Kau nak apa? Dia tanya aku balik. Tak, saya nak belajar silat. Kau cari tempat. Aku pun pergilah cari tempat semua.
cikgu saya dah jumpa padang kat rumah saya ada. Rumah kau mana? Kat Ambang. Tak ada, rumah kau jauh. So dia macam kau faham. Sebenarnya aku nak betul-betul nak belajar, aku nak ilmu silat tu dengan dia. Masa tu kau nak belajar silat apa? Silat masa tu kita orang bawa silat gayung pusaka. Okey. Diorang ni semua bawa pandak majid apa semua kan. Bawa cikgu jebat semua. So diorang ni antara anak-anak yang antara anak-anak yang terbaik, jurulatih terbaik lah masa tu. So memang aku nak belajar dengan diorang. Last sekali aku ikut diorang, yang ikut cikgu Mat ni, aku nak belajar silat. Last sekali dia pun cakap aku, kau tak ada kerja, aku pun tak ada kerja. Macam ni lah. Kita jom kau ikut aku. Gimana? Kau tak ada kerja kan? Tak ada. So kita orang kerja lah dengan PMX kita sekarang. Aku jadi dia punya second bodyguard Datuk Anwar Ibrahim masa tu. Serius ah? Serius ah? So tengah follow dia sebenarnya dia cakap kau tak ada kerja, aku pun tak ada kerja. Last sekali dia tengok aku nak belajar silat. Last sekali dia ala-ala aku tak ada kerja. Jom aku ikut aku. Kau tak ada kerja ni, jom kita duduk kerja. So last sekali nak jadikan ceritanya, aku dengan dia dapat job buat pertunjukan silat dekat depan Times Square masa tu. Masa tu apa, Wendy Wu. Kan Wendy Wu kan pelakon Hollywood kan. Wendy Wu datang, saya nak tengok apa masyarakat Malaysia ni. So dia panggil kita orang. Kita orang dapat job tu untuk mempersembahkan silat dekat artis Hollywood masa tu kan. Dia pun tak ada job, terus dapat job semua. Macam Kevin kau Mat. Last kali kata okey lah, on. Sekali training 3 hari 4 hari. Okay weh jom. Kau kena buat persembahan. Okay. Berapa dah dapat ni? Okay, boleh lah dapat bayaran macam ni. Tak ada kerja kan? Okay, on. Kita nanti dapat jumpa artis Hollywood dia kata. Kita pun okey lah. Okay, jalan bawa. Okay. Masa buat persembahan tu apa semua, kebetulan Datuk Anwar Ibrahim tu ada kat situ. Datang tengok. Masa tu pula dia baru jadi penaung silat gayung ke apa lah. So bila dia tengok, aku pula antara tu, masa tu aku antara yang macam pilihan lah yang orang nak tengok. Dia ada macam slot-slot dia. So yang ni yang prime lah. Tak ada prime. Itu ingat buah je lah. So, tapi kita orang macam ganas sikit lah. So aku main dengan partner aku. Tok. Sekali Datuk Anwar tu macam suka kan. Okay, dia cakap saya nak 2 orang ke 4 orang untuk jadi saya punya bodyguard. Nak jadikan ceritanya, dapatlah. So ada seorang tu dia Cik Koha, Cikgu Mat, aku ni terselit. So dapatlah 3 orang ni. Yang member lagi seorang tu dia ajak, mungkin dia tak nak kot. So 3 orang je lah. So aku memang tak ada kerja masa tu. So kerja lah. So kerja bodyguard semua. Dan last sekali dah, masa tu kan macam-macam isu kan. So berhenti. Bila berhenti jumpa pula member ni yang Kelantan lah apa semua kan. So belajar dengan dia orang. Dan dari situlah journey Muay Thai aku bermula. Oh ya. Maknanya kau bukanlah start dengan Muay Thai, kau start dengan silat. So kau patut berterima kasih lah kat PMX. Kalau tak kau tak di Muay Thai player ni lah, fighter lah. Nak ikutkan terima kasih jugalah. Sebenarnya nak ikutkan jadikan cerita dia. Lepas aku belajar, sebenarnya aku minat Muay Thai. Aku tak tahu Muay Thai ni apa. Aku tahu Tomoy dulu. Tapi yang membuatkan aku tertarik tu bila aku tengok satu video training. Yang orang tu training pula, orang tu pula buakau kan. So sebelum tu pula, masa arwah aku hidup masa tu, aku pernah belikan dia masa tu roti canai. Cakap, pergi beli roti canai untuk abah. Aku pun okey lah, jalan kaki daripada rumah. Pergi mamak beli roti canai. Lepas tu last sekali bapak aku kira punya. Kenapa lambat tadi? Tak apa. Tadi aku tengok macam, dia pun nak kata wrestling. Time tu tak tahu kan. Kata wrestling tak wrestling. Tapi dia ada tumbuk, dia ada siku, dia ada lutut, dia ada sepak. Kata boxing, bukan boxing kot. Bukan itulah Muay Thai. Kebetulan time tu aku tengok cerita The Contender punya series. The Contender. The Contender. Tapi aku time tu tak tahu lah, ni apa benda ni kan. The Contender boxing kan. Muay Thai. The Contender Asia. Sebab bila kau cakap The Contender yang first, boxing. Sebab aku ingat aku minat Peter Manfredo.
tu aku tak tahulah. Aku tengok yang first tu Tapi yang boxing. Contender Asia tu aku pun tak tahu dulu masa tu. Tapi yang aku tahu Contender Asia tu Muay Thai kan. So aku cakap wah yang ni tapi dia tak ada dia bukan tangan dia. Menurut siku berdarah-darah. Aku cakap. So kat situ lah yang aku dah start macam okay Muay Thai. Tapi masa tu aku macam benda ni ganas lah. Macam biarlah. Tapi aku lebih influence kepada Silat lagi lah. silat sebab arwah ayah aku dia nak ikutkan dia macam satu batch ke macam mana dengan arwah Pemadin dulu. Okay. So dia belajar lincah dengan dia lah, lebih kurang. So kat situ aku banyak influence daripada silat lah. Lepas tu bila aku lepak dengan member aku semua, tiba-tiba aku tengok video klip workout tu. Cakap, biar betul manusia ni training macam ni lah. Bubang. Kat situ yang aku memang terus interested kan. Tengok dia punya training tu kan. So aku rasa macam tercabar. Kalau dia boleh train macam ni, aku nak jadi macam ni tak? So daripada situ aja ni aku start. So aku belajar. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Sampai yang betul-betul yang train aku tu, dia arwah Abang Jidin nama dia. Aku memang sayang untuk aku ni. Dia ex-askar. Dia pula nama dia pula, kita orang dapat inspirasi nama kita orang, gym kita orang tu pun daripada nama dia kak. Orang panggil dia kat Thailand Jai Tim Roy. Jai Tim Roy. Ah, Sedap kan nama. Jai Tim Roy. Jai Tim Roy tu maksud dia lawan sepenuh hati. Dia ni kalau lawan dia tak lawan macam tu. Dia sepenuh hati. Jai Tim Roy. Jai tu hati. Tim Roy tu macam 100% lah. So kita orang inspirasikan dia punya Jai Tim Roy tu jadilah Chai Tim Roy. So mana kata kat gym ni kau nak training kena 100%. Kau fight kena 100%. Kau minat kena 100%. Everything is 100%. 100% Ya, lah. 100%. So daripada situ lah. So last sekali masa aku training dengan dia, aku start training, dia suruh aku lari. Dekat Aeon Big tu, dia suruh aku lari. Dia time tu dia tinggalkan aku. Okay, Abang Din nak kau lari, jaga Abang Din datang balik. Rupanya dia tak pergi mana-mana pun. Dia sebenarnya dia duduk kat kedai NZ tu, dia tengok aku lari sebenarnya. Dia suruh aku lari sejam. Dia tengok aku lari, tak lari sebenarnya. Lepas tu pula, kalau kau nak tengok sekarang, kalau kau nak tahu zaman aku belajar dengan dia dulu, sebulan aku daripada Ampang pergi Jalan Kelang Lama. Jauh. Jauh bos. 10 kilo. 10 kilo. Lah jauh. So masa tu biasalah aku penganggur yang berjaya. Hari-hari minta kat mak aku RM20. Aku bawa satria putih aku dulu. Cakap mak nak RM20. Gimana? Tak, Awi nak pergi jumpa kawan Awi. RM20. RM20 nak buat apa? Tu mak kita tanya detail. RM10 nak isi minyak. Masa tu satria kan, minyak murah apa semua kan. Okay. Dia pun bagi aku hari-hari RM20. Tiba-tiba cukup seminggu dia tengok badan aku fit. Lepas tu mak aku tanya, Awi buat apa ni? Mama makan Mama masak jarang. Ni badan jadi lain sikit. Tak ada mah sama. Tak apa. Esok Mama bagi RM50. Ni mak. Tak apa, esok Mama bagi RM50. Mak kita bagi RM50 bos. Kita pun makan masa tu, makan ayam tanduri. Tu kita. Tapi kau jaga makan lagi lah masa tu. Masa tu baru jaga lah. Masa tu baru jaga. So makan tanduri, minum susu, beli yang benda yang bagus kan. Lepas tu tanya arwah ni, Ading, ni Awi ada RM50. Ni nak makan apa? Awi, minum susu. Tadi kita banyak sparring ni, kena tumbuk semua minum susu. Lepas tu badan-badan kita ni minum susu bagi recovery. Okey lah. Rupa-rupanya dia pun tak ada duit tak. Jadi kita orang selalu, kalau aku ada RM10, kalau aku minta RM20, RM10 aku isi minyak, jadi aku lagi RM10. Kadang-kadang tu sebelum training aku beli roti. Lepas training aku beli roti. Kadang-kadang dia train aku, dia pun tak ada duit. Rupanya dia tak makan. Jadi RM10 tu aku akan sparekan dengan dia punya makan sekali. So aku akan standby 1 susu untuk 2 susu, 2 roti. Sebab setiap kali aku habis training dengan dia, Badai nak roti? Boleh. Dia akan minta. So setiap kali aku datang, aku train dia akan minta roti ataupun air.
So bila aku dapat RM20, so aku kena standby. Okay, ni nanti untuk dia. Dia punya Anggap kerja. upah lah, Ah, upah. bukan upah lah sebab dia tak pernah minta duit kat aku. Oh. So aku macam tak apa, mungkin dia pun lapar. Last sekali time tu nak terkantoi ke macam mana, dia tengah training, wallet dia jatuh macam tu lah. Masa tu kita orang training dekat pulau, dekat Jalan Kelang Lama, kat Kondo. Rupanya wallet dia tak ada 1 sen pun. Tapi dia ajar aku masa tu, ulang alik kan. Selama 30 hari kau rasa aku belajar apa? Berjalan lari lah. Dia tak ajar aku apa. Dia ajar aku 1, 2. Tumbuk yang ni je. Tak ada hook, tak ada uppercut, tak ada siku, tak ada apa. Dia ajar aku yang tu je. Last kali, cukup, dia tulis. Hari ni cukup hari ke berapa puluh hari lah. 27 ke 28 dia cakap. Time tu aku naik angin. Aku bengang lah. Sebab tu, daripada RM20, duit belanja aku naik jadi RM50. Tapi yang aku bengang ya, dekat sebulan aku belajar benda yang sama. Yang belajar hook je lah. Tak, 1, 2. Memang first basic Muay Thai kau akan belajar yang tu. Tapi kau budak silat, takkan tak tahu benda tu? Dia dah ajar aku basic lah. Tapi masalahnya yang aku bengang, aku pergi Ampang ke Jalan Kelang Lama tu, selama beberapa hari aku dah belanja dia roti, aku dah belanja dia susu. Kau faham tak? So dia ajar aku benda yang sama je. 1, 2. Macam ni 1, 2, 1, 2. So aku sampai hari yang terakhir tu, lepas dia cakap, aku sound kat dia. Badin ni arwah dah kan. Badin ni reti tak reti ajar Muay Thai. Aku sound dia. Tiba-tiba dia cakap aku, oh, backing. Dia orang Kelantan kan. Oh, backing. Orang tua ni peli aku. Badin reti tak reti Muay Thai. Duk belajar. Saya ni hari-hari ni aku membebel kat dia. Hari-hari aku datang sini, naik kereta ni semua. Takkan belajar 1, 2 je. Oh, mau baking, marah. Mari. Dia pun buka beg dia campak aku glove. Aku cakap, glove ni dia dapat mana? Tu hari dia cakap tak ada glove. Punya dia nak ajar aku, dia minta tolong daripada majlis sukan ke dia rembat dia rembat glove tu daripada majlis sukan sebab ada tulis MSN. MSN ke Nombor nombor aset. Aku macam orang tua ni ambil mana kan? Sebab glove tak ada. Sebab ada satu je. So kita orang akan belajar dengan satu glove tu je. So okey lah. Waktu last kali, backing. Marah. Dia pun campak aku glove. Mari. Siap. Buat benda? Mari kita sparring. Belajar 1, 2 takkan sparring saja. Dia pun cakap apa? Tak. Takut kan? Dia macam tu. Aku macam, orang tua dia asalnya. Jom lah. Kita pun pong. Kita pun sparring lah. Dudang. Dia block je. Kita belanja tu tak tahu apa-apa. Kita tumbuk straight je lah. Dan sekali dia hook. Dia hook kena teng. Tu tak ajar. Marah. Dah buat lah dia cakap. Kan dia hook kan. Dia suruh aku. Hook lah. Aku pun hook. Lepas tu lagi aku pula masa tu budak kan. 1, 2 dah dia cakap hook. Tiba-tiba dia uppercut. Perut pula. Ni uppercut asal tak ajar. Dah buat lah. Pun dia uppercut. Dia ni tak ajar. Dah buat lah. Kata orang tua ni pening. Jadi round 1. Round 2 main 1, 2 hook uppercut. Tiba-tiba tengah-tengah sparring round kedua tu dia pegang. Dia lutut pula. Badan asal lutut? Dah. Kalau pegang rapat, takkan nak tumbuk lagi. Lutut lah dia. Kita pun macam, apa orang tua ni kan? Lepas tu tengah-tengah macam tu, kita pun mana kata dia tadi, kalau rapat kena lutut kan? So aku pun pergi lah. Tumbuk-tumbuk pegang lutut. Bila aku lutut dia siku pula. Pang. Sikit, apa dia siku orang ni kata? Ada siku lah. Lepas tu dah dia kata siku. Kita pun siku. Sebelum tu pula, round 2 kan. Round 3, masa tengah rehat tu, tiba-tiba dia ambil satu Vaseline. Aku tu, orang tua ni memang pelik. Arwah tok guru aku ni.
Dia pun sapu banyak-banyak kat muka dia. Apa sapu Vaseline penuh kat muka kan. Apa ni? Sekali tiba-tiba dia gang. Dia tumbuk kuat, sepak kuat. Apa orang tu ni? Lepas tu cakap, weh, tak ada benda lain. Tumbuk siku ke? Dah kali dulu tu kita siku. Tumbuk siku. Oh, balah. Oh, ada mikir dia kata. Mana kata dia sebenarnya dia memang sapu Vaseline tu, dia tengok aku siku dia ke tak. Kak, ya. Apa kaitan siku? Oh, kalau Sebab kena licin lah. licin. Ah, So bila yang aku cerita tadi, sebenarnya kau tahu dia ajar aku apa? Dia boleh je ajar aku semua benda. tumbuk, sepak semua. Tapi dia sebenarnya dia nak tahu. Pasal aku kan dulu nakal. Aku pula ex bodyguard dulu apa semua kan. So aku ni ada masalah hot temper dulu. Aku punya hot temper ni memang mak aku nak kejut aku sampai gulung-gulung selimut, baling lah dia keluar rumah. Aku punya dulu tak hot temper. Sebenarnya arwah tu guru aku ni dia ajar aku, kau betul nak belajar ke tak? Sebab tu dia tarik, dia belajar one two tu Lama. lama. Okey. So tu cara orang lama. Cara tu guru aku ajar. Lepas tu kan dia cakap, Peng, kau marah. So mana kata sebenarnya dalam sukan kau kena ada aggression. Bila orang attack kau kan, kau marah. So aggression kau ada. Lepas tu yang kedua, bila dia siku, kau kena siku dia balik, betul tak? Betul? So mana kata kau fikir, dia siku aku kena siku balik. So aggression, lepas tu kau kena fikir, bila dia buat kau kena balas balik. Respon lah. Respon, reply lah. Kalau macam kita orang bahasa kita ni kena reply. Lepas tu bila kita lutut, kau kena lutut. Lepas tu pula kan tadi kan yang dia tumbuk uppercut apa semua kan. Sebenarnya dia nak tengok kita ni tahan ke tak tahan. Sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan kat aku, ilmu tu, kau boleh belajar semua benda. Tapi satu benda yang dia nak ajar kau. Dia pernah cakap aku, Abang dia nak ajar Awi ni sampai satu benda je. Sampai Awi boleh fikir, cukup. Lepas tu tugas Abang ni selesai. Rupanya dia sparring aku, tumbuk tu semua. Dia tengok aku berfikiran macam mana. Cara kau respon. Cara respon, cara control tu. lah. Yes. Rupanya kat situ itu yang journey aku macam, wish. Orang tua ni dah sampai tahap ni kan. Sampailah sebelum tu, sebelum dia meninggal, dia datang gym aku. Dia cakap, Awi ada mana? Cakap, saya Awi dekat gym Adin. Okay. Last kali dia ajak aku sparring. Jom Awi. Badin ni tak apa segar kan. Tapi jom Abang Din nak sparring Awi. Nak tengok tahap Awi macam mana. Time tu aku dah ada berapa fight lah kan. Time tu dia selalu cakap, Awi, Badin dengar Awi Soho sekarang ni. Ramai orang takut sedap fight lah, fight bagus kan. Ini Badin nak tambah ilmu macam nak tambah ilmu lah dengan aku. Dia nak tengok aku balik. So dia cakap, Badin tak apa, Badin datang ni. So bila dia datang tu dia sparring aku. Kita orang sparring. Tiba-tiba time tu dia macam ni aku sparring dengan dia banyak biar. Round 1, round 2 tu dia bantai je aku. Tiba-tiba round 1, round 2 tu dia bantai aku. Tiba-tiba 3, 4 tu dia macam biar. Siapa dia biar. Lepas tu last round tu dia bantai aku balik. Last kali dia cakap aku, Badin ni sebenarnya Badin ada hajat. Badin tak ada benda nak bagi Awi. Tali pinggang dia tu, masa tu dia menang, jom heboh. Sure heboh. Ada pertandingan Muay Thai, so dia nak bagi tali pinggang dekat aku. Sebab aku ni anak murid dia yang terakhir. Dia ada berapa anak murid? Dia tak ramai. Tapi aku ni anak murid dia yang terakhir, yang dia last, yang dia ajar, yang sampai macam time tu aku nak kata berjaya tak lah, tapi ada rezeki lah kat situ. Start pada situ lah. So kau belajar dengan Orang Kelantan dulu. Kelantan. Lepas tu kau buka gym. Kau buka gym umur kau apa? Aku buka gym masa tu 2011. Lama juga dah gym kau 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Masa tu pula sebenarnya aku rasa pun aku tak layak lagi buka gym sebab aku baru 4 kali fight sebenarnya. Kau baru 4 kali fight dah buka gym? Oi.
Betul lah Jo, kiraan matematik kau. Muay Thai 16 tahun, buka gym 16 tahun. Mana-mana tu buka gym. Tak ada, sebenarnya dia macam ni, sebenarnya kadang-kadang sebenarnya aku dulu ada plan dengan kawan-kawan aku. Sebenarnya aku ada dulu. Sekarang ni dia pengarah filem. Nama dia Syaril. Dia yang pengarah filem cerita Grand tu. So kita orang dulu ada plan nak buat satu studio macam martial art apa semua, lepas tu ada stunt, lepas tu ada fighting. Tapi lepas tu bila aku tengok Muay Thai ni, masa aku dalam scene Muay Thai baru-baru ni, aku cakap Muay Thai ni sebenarnya boleh buat duit lah. Aku nampak satu view lain kan. Aku dah nampak scope lain. So sampailah bila aku ada masa tu kan aku ada join dengan kawan-kawan aku persatuan NGO ni. So aku buat lah dengan diorang. Okay, diorang perlukan office, perlukan tempat latihan. Pasal kita orang dapat bajet daripada Menteri Belia dan Sukan masa tu kan. So kita orang buka gym tu. Sampai satu time, sebenarnya ni kita sedih lah jenis aku gak dalam Muay Thai ni. Aku kena tipu. Ya. Aku kena tipu. Aku buka gym tu bersusah payah. Sebab tu kalau dulu tu aku fight. Mana-mana fight okey. Fight okey. Tak training lawa aje. Sebenarnya untuk menampung kos sewa. Dan tu kos sewa tinggi. Lepas tu pula 3 bulan kau bayangkan 3 bulan aku cari duit memang macam nak mati. Aku pula dengan zero knowledge pasal business tak ada. Kau pula dulu ex bodyguard tak ada knowledge business. Tak ada. Passion semua. Memang tak ada apa-apa. Aku pula tak ada sambung study ke apa, tak ada. Cuma aku ada kawan-kawan je. Jadi kawan-kawan aku ni lah yang banyak membantu aku. Tapi lepas aku kena sewa, lepas aku kena tipu 3 bulan tu, aku bayar sewa kat orang ketiga ni, rupa-rupanya sewa tu tak sampai. Oh. Aku bayar kat dia selama 3 bulan. Last sekali owner call, awak saya dah tak terima sewa ni 3 bulan lah. Mana ada bang, saya bayar sewa. Macam ni kan. Sampailah nak jadikan cerita tu, aku cakap, bang abang tengok, saya memang buat keluar. Duit sekian-sekian, RM2,000 ni semua memang saya bayar. Oh tak ada, saya memang tak terima macam ni. Awak ada masa, dalam masa 2 minggu awak kena keluar. Kau bayangkan masa tu aku dengan kawan-kawan aku ni, dulu aku dengan kawan-kawan aku ni semua kita orang ni daripada macam ada masalah family sikit. Ada family problem, ayah tinggal diorang daripada kecil, family berpisah apa semua. So aku kumpul diorang ni main Muay Thai. So untuk jadi manusia lah. At least berdisiplin lah. Berdisiplin, kita ada benda nak buat, coaching, fight, jadi atlet. So aku ambil diorang daripada situ lah. So lepas tu aku dah macam stuck, macam mana ni kan, kawan-kawan aku ni nak duduk mana? Aku tak apa mungkin boleh duduk kat rumah mak aku, tapi kawan-kawan aku ni nak pergi mana kan. So daripada situ lah, tiba-tiba adalah satu hamba Allah ni, aku train anak dia. Masa tu anak dia tu sakit SLE. SLE tu apa? SLE ni penyakit lupus. Okay. Dia akan attack organ-organ. Ayah dia ni askar. So ayah dia ni tengok, tiba-tiba masa tu aku nangis tau. Aku nangis, lepas tu cakap, kenapa kau nangis? Saya bukan apa bang, saya nak minta maaf. Gym ni bulan ni last bang, kita orang boleh train, saya boleh train anak abang. Lepas tu kita orang tak pasal tutup, kenapa kau tak bayar sewa? Tak bang, saya bayar. Aku pun tunjuk lah dia, receipt ni semua, cakap aku kena tipu lah. Ni hang kena tipu ni kan. Lepas tu pula nak jadikan cerita pula, anak dia tu masa training Muay Thai, penyakit lupus ni dia ada steroid lah Ramadan. Betul, SLE ni. itu yang orang selalu badan dia naik kalau Yes. So bila dia start Muay Thai, steroid dia tu daripada full dose jadi half dose sampai suku. So anak dia tu dulu macam selalu murung. Lepas dia training Muay Thai, anak dia macam okey. Last sekali bapak dia ni macam tak tahu. happy lah. Macam happy, sebenarnya budak yang sama batch dengan dia ada yang dah meninggal. Tapi dia yang dalam still macam sustain, dalam top form, ceria, aktif. Aku train anak dia tu sampai ada six pack dulu. So time tu macam viral lah juga. Dulu zaman-zaman tu tak ada viral macam sekarang. Tapi viral macam famous lah, dia famous kan. So ayah dia ni macam tak tahu nak berterima kasih. Aku dia tanya, kalau kau tak cukup apa-apa kau beritahu je sikit. Lepas tu aku cakap, tak apa bang. Semuanya dah cukup bang. Semuanya okey. Lepas tu cakap, ni nanti kalau tutup macam mana?
Aku pun cakap, tak apa bang, abang beritahu rumah abang mana. Saya pergi ajar abang, anak abang kat rumah abang. Lepas tu nak kena bayar, ikut abang abang nak bayar, abang bayar. Abang tak nak bayar pun tak apa, kita pulang. Sebab aku fikir kesihatan dia dulu. Last sekali dia cakap macam ni Awi, kau cari je lah tempat kan. Aku pun cari tempat. So aku buat lah tempat yang buat sekarang ni. Section 5 kan? Section 5 tu. So start dari situ dia macam mengajar aku lah. Ajar aku macam mana nak buat bisnes. Lepas tu aku dulu ada masalah dengan diri aku, dia yang motivate aku. Dia yang bagi aku macam inspirasi lah. Lepas tu aku pula time tu start lah fokus dengan bisnes. So aku belajar. Time tu keluar lah. Barulah time tu keluar nama Awi ni kan. Kau start cari customer. Start cari customer, aku belajar buat sales. Lepas tu bila aku tengok orang aku bisnes dah ada, gym tu dah okey, tak ada surrounding yang tak okey, surrounding aku okey, banyak aku dapat benda. Circle aku tu start yang positif tau. Lepas tu pula banyak time tu askar-askar datang, macam banyak diorang bagi aku macam secara moral support. Cakap, Awi awak bagus, awak kena lari, awak kena tu, awak kena ni. So aku dapat banyak input daripada situ tau. So daripada situ diorang create jati diri aku sebenarnya. So daripada situ lah circle aku time tu yang aku rasa mental aku kuat, body aku kuat. Time tu yang banyak fight tu. Fight. Sampailah sekarang ni, bila aku dah tua ni, bila aku dah berumur ni sikit, sebenarnya inspirasi yang sebenarnya aku nak stop dah. Kau nak stop fight atau stop Muay Thai? Aku nak stop fight. Tapi bila aku teringat pesan arwah kakakku, Awi, jadi apa-apa kat Ngah, jangan berhenti. Awi fight, selagi Awi boleh fight, Awi fight. Lepas tu yang secara tak langsung pula aku tengok anak aku sekarang. So aku nak create more memories dengan dia kan. So aku nak macam, sekarang ni ayah kau tengah sihat lagi. So time ni aku nak kena create memories tu kan. Sama ada benda tu berjaya ke tak berjaya ke depan hari, tapi kau akan menjadi, ayah kau ni akan menjadi inspirasi aku lah, inspirasi dia lah. Sebenarnya dulu orang panggil aku Awi Tokseh. Aku tahu. So sekarang ni aku dah tukar nama pada nama aku yang dulu, Awiji kan. Tu nama Awiji ni memang nama aku daripada dulu lagi, kawan-kawan aku panggil. So Awi Tokseh ni sebenarnya version baru. Tapi sekarang ni aku dengar pesan arwah kakak aku sebelum dia meninggal itu lagi. Awi tak payah pakai nama Tokseh ni, pakai Awiji lah. Ya kan macam P Daddy ke? Pop Daddy, P Daddy balik, Pop Daddy balik. Tak ada lah. So Okay. bila aku tukar kepada Awiji ni, dia nak suruh aku jadi personality aku, pendirian aku, mindset aku, The semua new macam version of you lah. So Awiji ni dulu orang kenal dari segi lain. Tapi sekarang ni kalau contohlah anak aku dah besar, dia tahu Awiji ni sebenarnya fighter. Faham tak? So in good version lah. In good version lah. Seorang atlet. Saya seorang atlet Muay Thai. Faham. So bila kau cakap tadi yang pasal atlet Muay Thai kan, kau ada banyak fight apa semua kan. So even yang paling ini yang antara fight yang kau menang kan. So aku nak tanya kan, sebab bila nak fight kan, aku selalu perasan lah, orang akan pergi ke Thailand untuk training. Macam kau cakap, kau tak pernah ada coach. Jadi aku macam wondering juga, kenapa kat Malaysia tak ada coach yang sampai level, ada coach macam coach kau, arwah coach kau semua. Tapi kenapa kalau nak train je kena pergi Thailand? Even Jojo pun pergi Thailand kan masa time dia nak fight tu kan. Dia training kat Thailand kan. Kenapa benda tu berlaku dalam scene Muay Thai? Sebab yelah aku tak pernah dengar lagi. Kalau paling common pun atlet running dia akan pergi Afrika pun sebab dia nak high altitude. Betul tak high altitude kan? High altitude kan, yang tempat yang diorang selalu lari, kik cogel lari tu kan. Tapi kalau Muay Thai, kenapa dia kena pergi sampai Muay Thai? Kenapa tak ada ke satu coach yang kat Malaysia boleh ajar sebiji macam kat Thailand ke macam mana? Sebab aku macam confused sebab even Jojo sendiri pun pergi Thailand, kau pun pergi Thailand. Macam cakap kan, modal nak fight tu kan. Dia sebenarnya macam ni.
Kalau kita tengok, tak salahkan semua coach kat Malaysia ni. Sebenarnya salah satu dia orang bawa pendirian gym masing-masing. So macam contoh coach ni dia boleh ajar kau tapi on the side of business. Tapi untuk kau maju dalam career tu kita tak pasti. Lagi satu, kadang-kadang setengah gym tu kalau dia banyak fighter, kadang diorang tim diorang je. Kalau kau masuk tu dia dah jadi lain. Kau faham tak? Dia macam nak kata politik, tak Nak kata politik. puak-puak tu. Dia macam puak dia. Kalau puak ni dengan puak ni. So macam setengah gym, lemak dia ni budak lain lah. Tapi setengah gym yang lain tu okey je. Tapi kalau kita cerita on the side of Jojo, kenapa dia kena pergi kat luar? Sebab kat sana lagi banyak fighter yang experience. Lepas tu fighter ni pula, kau punya fokus, kau punya mental energy kau tak boleh drop even 1%. Maksudnya? So maksudnya contoh Jojo pergi sana, contohlah dia macam dia kena pergi sana dalam 2 bulan, 4 bulan. Kalau big fight mungkin 4 bulan ataupun 2 bulan lah minimum. So sebenarnya bila kat sana, satu kau ada banyak teammate, fighter yang bagus-bagus, kau ada Nak sparring lah. sparring Sparring partner partner yang bagus, lepas tu coach ramai, lepas tu kau ada program. So bila kau pergi kat Thailand ni, sebenarnya kau tak payah fikir apa-apa pun. Kau pergi training and fight. So kalau macam aku kat sini, aku susah sikit sebab aku ada gym, lepas tu aku tak ada helper, aku tak ada coach. So kenapa aku pergi, macam contoh Wazon ni tu hari lah, aku ambil 10 days, dalam 10 hari je aku ada masa untuk aku fully focus, fully all out. 10 hari je aku ada untuk kau ready and kau kena all out. Sebab bila kau pergi kat sana, kau tahu kau punya makan ada, kau punya training cukup, kau tidur awal, lepas tu semua bendanya complete. So lagi-lagi kalau macam kau nak fight kat Thailand ke ataupun on that macam level Jojo tu kan. High level lah. Macam high level Jojo, macam Jojo ni dia kira high level lah. So macam Jojo, kau memang kena ramai teammate yang bagus-bagus. Sebab kat sana tu complete. So maknanya kat sana tu dia macam proper training camp. Maknanya Yes. pergi bawa kau punya barang, training, balik tidur, esok pergi lagi. Macam tu. Dia macam ni. Kalau contoh kat Thailand, kau punya rutin pukul 6 pagi, 6.30 pagi kau bangun, pukul 7 kau start lari. Pukul 8, pukul 7 kau start lari, pukul 8 kau start Muay Thai, pukul 9 kau start kau punya strength conditioning. Lepas tu dalam 9, 9.30, 10 mungkin kau ada breakfast. Lepas breakfast pukul 10 tu kau ada tidur. So kau akan tidur sampai pukul 10 sampai pukul 2.30. Pukul 2.30 kau bangun, mandi, siap-siap, pukul 3 start training. Pukul 3 petang. So kau akan start training, start Muay Thai pukul 4, lepas tu pukul 5 duda-duda ada boxing ke, Muay Thai ke, ada strength conditioning, tengok gym, setengah gym dia ada program-program dia. So pukul 6 habis, 7 pukul 7 macam tu, pukul 8, 8.30 semua dah balik hotel, setiap naik tidur. Itu kau punya rutin hari-hari. Dan kebiasaannya diorang charge berapa banyak? Berapa mahal? Untuk kalau kau nak pergi macam, kan kau cakap sebelum kau pergi Warzone, kau pergi training kat Thailand 10 hari. Berapa kos dia? Kalau macam aku pergi tu hari, untuk seminggu tu dalam 500 USD. Ui, ribu lah. Ribu. 10 hari dekat 2,400 lah. 5 kali 4, 20 lah. 2,000 kan. Yang tu fully lah. Sekali dengan hotel semua. Dia tak ada hotel, dia bagi bilik, Ha? makan, minum 2 kali sehari, training 2 kali sehari. Yang tu aku ambil full package. So ada Muay Thai, ada boxing, ada MMA, ada strength conditioning, tu sekali. Breakfast pagi petang. So kalau yang paling mahal kau pernah dengar? Package je. Kau tu je tempat gym yang paling power lah kat Thailand. Dan memang top level semua training kat sana. Berapa bayaran dia? Nak tahu tak? Kalau macam tu lah, tu salah satu dia yang aku cakap, aku pergi tu 25,000 baht ada. Dalam 3,000, 4,000. Dia tengok tempat. Kalau macam aku pergi, sebenarnya Venom trainingnya tu dah mahal lah bagi aku. Venom tu yang paling... Yang tu seminggu tau. 500 USD tu seminggu. Seminggu 2,000 lebih. Kalau kena sebulan lah 8,000. Untuk training saja. Yes. Dan kenapa dia tak boleh buat dekat Malaysia macam tu? Satu, Malaysia ni mungkin kita
kita tak boleh nak samakan culture Malaysia dengan culture Thailand. Thailand ni memang dorang punya sukan. Macam kat Malaysia, kita kok mana pun sukan nombor satu still education. Macam diorang kat sana, dia tengok education tak ada pergi, dia Baru nak terus pergi sukan. dia terus pergi ke sukan. Bawa okey kau darjah 1 sampai darjah 6 sekolah bagus, tak bagus masuk training camp. So sebab tu lah diorang banyak di-develop daripada kecil memang daripada Muay Thai. Kalau macam kita ni, orang Malaysia kita ni mesti kok mana pun mesti education nombor satu. Sukan ni dia jadi kemahiran ataupun untuk bakat orang kan. Dia macam tu lah. Tapi tadi kau cakap kan, kau ada banyak fight. Dan fight pun banyak lah yang kau menang. Sebab berapa total fight kau sepanjang career kau? So far 127. Uish, 127 siap. Patut muka kau banyak koyak. Okay, 127 fight. Banyak lah. Yang sekarang tengah famous ni macam 1FC lah kan. Yang banyak budak muda semua suka tengok apa semua kan. Okay, itu baru sedang meningkat naik lah for the past few years. Tapi masa zaman kau yang sampai 127 tu, apa fight yang ada? Maksudnya macam mana scene Muay Thai ni punya fight? Sebab contoh kan macam sukan berbasikal. Kita tahu dah persatuan akan bawa keluar jadual tahunan, akan ada national champ, track dengan road. Lepas tu adalah sikit jelajah Negeri Sembilan, jelajah ni. Kalau macam running pula, macam biasalah akan ada banyak race dan akan ada few A race. A race ni macam skoran, cari catat maraton kan. Kalau macam trail pun ada juga Kaltra. Macam setahun tu kita boleh katalah macam ada 10. Based on the organizer lah, private and government. Macam persatuan buat pun ada, private pun ada. Tapi macam Muay Thai ni, macam mana dia punya flow of the event? Sebab yelah kita tahu yang macam top-top dah pergi dah. 1FC lah, lepas tu yang power-power kan. Tapi kat Malaysia punya scene fight ni macam mana? Sebab aku sendiri pun tak pernah pergi. Aku pernah dapat jemputan pun sebab kau punya fight. Jangan lupa datang Im. Kat Titi Wangsa betul lah. Kan? Jadi aku nak tahu macam mana scene fight dekat Malaysia ni. Dan sampai kau boleh sampai 100 lebih kan. Wih, banyak juga kau fight So tu banyak tu. Dia sebenarnya kalau nak ikutkan lah, kalau zaman dulu dia tiap-tiap bulan fight. Kalau kau tanya budak-budak Kelantan lagi lah, kadang-kadang sebulan 4 kali 3 kali fight. Sempat recovery ya? That's why lah. Kadang-kadang kita pun macam, kita pun terfikir macam mana kan. Tapi budak-budak Kelantan dulu, kau bayangkan diorang 2 bulan je fight dah boleh beli motor cash. So mana kata dulu organizer, diorang rajin buat event. Private or government ni Swan? Private. Private lah. So diorang buat. So tiap-tiap bulan tu ada event. So macam kita dulu, tak macam sekarang. Sekarang ni kat Malaysia, macam dulu, zaman aku dulu, tak ada amateur. Tak ada pakai guard, tak ada helmet, tak ada elbow guard, tak ada shin pad, tak ada. Tak ada. So memang semuanya kita start dengan pro. Oh, terus start dengan pro? Dengan pro. Dia kalau macam boxing tu, kalau macam amateur yang ada guard muka kan? Yes. Kalau macam pro, Malaysia tak ada pro lagi kan? Boxing, aku tak sure. Tapi kalau pro aku tahu dia tak ada pakai tu lah kan? Malaysia sekarang ni, Malaysia sekarang ni baru ada yang Twins lah, Warzone kan ada lah. Okay. Yang tu ada dah, baru start lah. Tapi macam dulu kita orang, zaman-zaman kita orang, mostly pro. Lepas tu, masa dia orang jadi national champ. Oh, Muay Thai ada national champ juga? Ada. Sebenarnya dia ada setiap berapa tahun dia akan ada buat. Setiap tahun lah kan sebenarnya national champ? Naik kurangnya dia ada setiap tahun. Macam contoh, ada satu event tu, okay, kau lawan, last kali dia akan jadi profesional. Kau lawan amateur dengan full guard, bila kau dapat pergi ke final, so akan buka semua guard. So, tu betul-betul macam legit punya national champ lah. So, mana kata daripada amateur terus pro. So, masa zaman aku dulu, aku jadi national champ untuk kickboxing dengan Muay Thai. Time tu tak tahu. Bila final, tak ada pro lah. So aku tak tahu macam dia sebab kadang-kadang persatuan ni dia ada modul-modul dia tau. Kadang-kadang kita kena faham dia punya sistem. Kadang kita tak faham juga sistem dia orang. Pasal sistem dalam persatuan ni kadang-kadang dia berubah juga. Pasal dia ikut
peredaran SOP kepada IOC semua kan. Okey. Sebenarnya persatuan kita pun sekarang ni banyak agak buat event. Tapi sekarang ni lebih kepada amateur. Oh, dia nak naikkan develop amateur Ah, before pergi pro. yes. Sebab sekarang ni kita berapa? Sebab satu, kita dah kurang, kita dah tak banyak pelapis. Pelapis-pelapis muda sekarang. So sekarang ni kita nak lagi banyak pelapis. Sebab kenapa amateur ni sekarang ni penting? Sebab satu, untuk pelapis. Yang keduanya, nanti kalau kau nak main SEA Games, Asia Games, Asia Game. semuanya perlukan daripada amateur ni. Sebab game pro dengan amateur kau tak boleh samakan. Dia totally berbeza. So kalau kau dah pergi pro, contohnya, lepas tu kau dah berusia, kau baru 20 tahun, tapi kau dah pergi pro, kau masih boleh masuk SEA Game ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah? Kalau kau layak, lepas tu kalau kau punya game tu ataupun memang tim Malaysia yang memang nak kau dalam SEA Games punya team and kau lepas dia punya Qualification kriteria tu, so mungkin kau akan dalam slot lah. Ya, maknanya biasanya kalau yang SEA Games dia kami bawah 22 tahun kan. Bawah 22 tahun, macam aku tak tahu pastilah sebab ada setengah sukan dia ada umur dia. Macam Sukma lah, Sukma bawah 17 tu kan. Bawah 16. lebih 18. Bawah 21. Tapi kalau untuk combat kena lebih berapa belas kan. 16, 21 16 kan. Dia kot. tak boleh macam 15 sebab takut perbezaan sizing kan. Yes. So sebenarnya sebab tu amateur ni penting. Sebab aku pernah duduk amateur, aku pernah duduk pro. Pro, bila duduk amateur susah nak catch up dengan game juga. Kenapa? Sebab dia satu pace, fight pace. Lepas tu power. Lepas tu amateur ni kalau kau tengok atlet-atlet dia banyak laju. Diorang laju gila. Diorang laju and diorang punya fitness tu memang totally mantap. Macam itu hari aku masa yang national champ tu, kita orang barai juga. Hari ni fight, lepas fight kena timbang. Esok fight, esok timbang. Hari-hari kau kena timbang berat. Ui, nak kena jaga makan lah. Kena jaga makan, kau kena jaga air. Lepas tu kadang-kadang setengah atlet tak boleh fight, cramp pun ada. Yelah sebab air dah kurang, tak nak berat badan naik. Lepas tu pula bila kau fight ini, contoh kau menang, so kau dah kena jaga dah makan dan kau apa. Sebab esok ada timbang lagi. Faham tak? So kat situ kau kena pandai lah. Sebab tu amateur ni pun nak ikutkan dia bukannya senang juga, dia tough juga. Lepas tu pula sekarang ni kita punya government dah lebih mementingkan keselamatan. Satu, kau tak boleh buat event macam suka-suka you buat event, kau kena ada SOP, ikut SOP dia. Lepas tu sekarang ni pula safety is number one. Contoh kau kena ada ambulans, kau kena ada tu, kau kena melalui prosedur dia kan, baru kau boleh buat event. Sebab tu dulu tu yang boleh banyak fight pasal orang gila nak tengok lawan. So tiap-tiap bulan ada fight. So itu yang best. Kau dah macam air sabung lah. Sebenarnya macam tu lah. Macam tu lah. Tapi ayam sabung tu lah yang orang kata apa, yang buatkan kita orang hidup tau. Tapi benda tu best sebenarnya. Kalau nak ikutkan memang macam tu. Dulu macam raw lah. Raw lah. Dulu macam tak tempat ada bawa gym punya hantar wakil fight. Lepas tu duit sponsor ke apa ke collect apa semua lah. Dia so winner take all. Dia contoh lah kalau dulu duit fight, zaman aku dulu menang 1,500. Menang satu total ke champion ke macam mana? Contoh satu fight kan. Satu fight 1,500. Okay. Lepas tu kalau amateur dulu nombor 1 zaman aku dulu, nombor 1 3,000, nombor 2 2,000. Macam tu lah, 2,000 1,000. Nombor 3 ada 500. Sebab nombor 3 share podium kan. So ada duit sikit. Tapi sekarang ni dah banyak benda yang dah berubah. Dia dah kalau kau national champ, kadang tak ada duit, kadang ada duit tengok event. So kita tak tahu sekarang ni, mungkin sebab Muay Thai masih lagi bukan sukan teras. Betul. So mungkin kat situ bajet peruntukan pun tak ada banyak. Yes. Bukan apa sukan 8 teras kan. Ada 8 kan. Kalau macam silat yes mungkin ada. So sebab kita dari satu kita punya sukan ni mungkin support lagi ke, ataupun pingat-pingat pun kita tak dapat lagi yang macam mana yang disasarkan kan. Kemungkinan jugalah. So macam dulu kau race, kau cakap yang fight so race tak?
yang fight tu, yang kau cakap setiap kali ada fight kan, the highest kau dapat bayaran berapa? Saja nak tahu lah kan, sebab mana tahu kan, nak tahu. The highest, lepas tu kau cerita lah yang the lowest. Kalau kat Malaysia ni paling tinggi lah dalam sejarah aku paling best Wazun. Warzone yang kau menang ni? Wazun paling best. Eh, Wazun sebab dia macam ni lah. Macam akulah kadang-kadang ni dia orang kata ups and down dalam sukan combat. Kalau orang suka kau dia tak kisah. Kau minta berapa dia akan bayar. Faham tak? Contoh orang ni, okay, dia request banyak ni, dia akan bayar. Tapi macam Wazun ni dia jaga kau, dia bagi hotel, dia jaga makan minum kau semua. Dia sampai tanya, okay Wi, kau punya fight berapa kau nak kau lawan? Kau buka je berapa harga. Cakap, wih biar betul kan. Kita pun takut lah nak tak tinggi-tinggi kan. Tapi diorang bayar lah aku ada certain amount kan. So untuk per fight kau? satu fight tu. Dan kau ada berapa fight? Satu lah masa Wazun. Okay. So aku fight, dia nak aku fight belt. Okay, aku cakap pun okay this price. Dia cakap okay on. Aku lawan. Tapi ini yang big event lah. Kalau event yang biasa-biasa ni paling tinggi lah aku dapat, paling tinggi 2,000. Paling tinggi 2,000? 2,000. Paling rendah? Paling rendah. Paling rendah Paling rendah sedih lah. Masa tu aku lawan dengan budak SEA Games. Dia gold medalist SEA Games. Gold medalist SEA Games? Gold medalist SEA Games. Orang call aku 3 days short notice. Wih, itu betul-betul probok. Probok. Aku tak tahulah. Cakap, Awi kau nak lawan ni semua. Tolong lah abang tak ada orang ni semua. Itu kira event organizer lah? Event organizer. So aku macam okay tak apalah. Aku ni tak apalah, kesian pula kan. Tak apalah, bagilah kan. Okay bang, boleh bang. Melawan. Aku 3 hari je babe. Aku tak training, tak apa, cut weight je. Cut weight tu pun aku dengar cerita opponent aku tak cut weight tak cut weight, tapi dia tak datang masa timbang. Lawan kalah kan. Memang kalah. SEA Games pun medalist. SEA Games gold medalist pula. Aku pula dengan training makan je tu. Okay training sangat. Dapatlah RM200. RM200, RM300. Campur pergi beli ubat apa semua? Masa tu koyak lah sebelah ni. Koyak. Koyak sikit. So RM300 lah. RM300 itu paling sedih lah aku guna. Ya, aku cuma nak faham kan. Sebab yelah dalam setiap industri dia akan ada the dark side, the bright side, kan. So sebab tu aku suka buat podcast ni, sebab aku nak tahu tau. Okay, tadi kau cakap organizer buat duit, panggil kau untuk fight. And kalau dia suka kau, dia akan panggil kau. Betul lah, make sense lah. Sebab first dia suka kau, second dia tahu kau ada nama. So macam mana organizer tu buat duit secara total and siap nak bayar kau? Sebab aku tak tahu juga macam mana crowd, berapa charge crowd. Macam boleh tak kau explain kat aku secara detail atau secara kasar macam mana organizer tu making money kalau dia nak kena bayar atlet-atlet yang demand tinggi. Sebab macam event running kan, dia dah tahu dah hadiah aku letakkan tempat pertama 1,000, kedua berapa sampai ke 8. Kadang-kadang yang tak ada bajet sampai ke 5 je. Lepas tu duit datang daripada registration event dan sponsor-sponsor bentuk in-kind ataupun cash. Kalau macam kurang, sebab fighter tu kena ada different fighter, different price. Tapi kalau kau tak make fighter yang berkualiti atau famous, kau tak dapat tarik crowd pula. Jadi macam mana as a organizer tu? Nak tahu dia struggle part as a fighter and organizer. Okay, sebenarnya organizer dia dah tahu dah kalau nak ambil fighter ni, dia sebenarnya dia tak payah pening pun. Sebab salah satu dia sebab diorang akan ada sponsor. Contoh satu fight. Contoh okay, A dengan B. So untuk this fight dah ada satu sponsor. Faham tak? Contoh sponsor ni berapa? Okay, aku nak letak 5,000. So sponsorship tu dia akan bagi sponsorship tu dekat satu deck regu 5,000. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tengok okay fighter ni akan fight naik kan. Okay, bagi orang tu bagi bunga ke apa ke. So mana-mana dia yang sponsor deck untuk deck regu. Deck untuk fighter. Fighter tu kan. Untuk diorang ni okay, orang ni yang sponsor. Mungkin dia akan bawa 2 orang. Okay, orang ni sponsor fighter B, orang ni sponsor fighter A. Contoh.
So untuk bajet regu ni 5,000. So daripada situ lah. Yang lepas tu barulah dia ada yang lain tu. So setiap regu tu kadang-kadang diorang dah ada sponsorship diorang. Oh, faham. And then contoh kalau tiba-tiba okey lah benda ni bawah Majlis Sukan Negeri ke apa ke, okey mungkin dapat certain Grant. budget, grant ke apa. So mungkin dia boleh buat hadiah besar sikit. So mungkin daripada situ juga diorang dapat fund. Tapi mostly adalah daripada sponsorship sebenarnya. Dan apa sponsorship yang willing to sponsor Muay Thai? Aku just wondering juga. Takkan semua benda Venom ke? Venom actually dia produk. Macam Yelah, Venom. macam Venom aku faham lah dia nak sponsor sebab nak promote produk dia. Yes. Tapi sponsor lain tu? Satu mungkin benda ni boleh lari daripada tax. Sukan kan. Sukan boleh lari daripada tax. Dia bayar kepada persatuan. Persatuan ataupun that event. Yang keduanya diorang nak exposure, engagement. So bila menang orang tahu, okey contoh daripada Sports Edit contoh kan, okey Sports Edit sponsor ni. So orang tahu lah. So dia dapat engagement, dia dapat satu promotion exposure. So benda-benda macam tu. So yang lain tu kadang-kadang benda yang sama juga. Kadang nak lari tax, company memang ada certain budget untuk memang nak bagi support untuk sukan-sukan ni kan. So ada juga. So konsep dia sama jugalah macam event running. Kan macam KLICM 21 km ditajuk oleh apa? KM 10 boost. Jadi boost yang bayar that slot kan. So sama lah. Cuma isu dia adalah, bukan isu lah, dia punya struggle dia sikit adalah nak panggil atlet tu lah. Struggle dia satu je. I like you, I choose you. Faham. Lepas tu sekarang ni mungkin diorang ada demanding. Mungkin kau TikTok, kalau kau ramai followers, kau beratus-ratus ribu ke apa, mungkin dia akan panggil kau. Tapi dia sekarang ni sebenarnya yang orang nak tengok satu fight tu meletup tak meletup, blast ke tak blast. Faham tak? Macam, dia ni kalau fight mesti best, tengok teknik. Sama lah macam Buakau ke Sencai ke. Macam Buakau Hitori, datang Malaysia orang bayar dia 2 juta. 2 juta. 2.1 juta. Serius lah? Satu fight, yes. Satu fight? So kalau macam level-level macam okay lah, macam Rotang apa semua tu, memang menang dapat duit, datang pun dapat duit. Pasal diorang memang nama dah besar. Lepas tu diorang dah harga. Macam kat Thailand ni dia ada harga badan. Contoh macam Superbond dulu, yang aku tahu dulu kalau satu fight dia dapat dalam 220,000. Itu fight yang akan dibayar saja, belum kau dia menang. Menang kalah kau tak salah aku dia akan bayar sama. Okey. Sebab tu memang dah harga badan dia. Sebab tu macam Buakau, dia daripada dulu masa zaman 2014, harga badan dia satu fight dia nak tak nak kau kena bayar dia 700,000. Time tu tak, 500,000. Mesti banyak juga. So yang tu satu fight. Okay. So macam Superbond ni dah, dia macam dia pula ada One FC champion lah apa semua. So dia akan, bila kau fight dia akan naik lagi. Bila kau fight dia akan naik lagi. So kalau macam Jojo tu dari One FC, dia dah ada harga badan dia lah? Yes. Jojo sekarang ni mungkin dia punya fight tu aku rasa lebih, satu fight dapat lebih 50,000 USD? Satu fight, yes, maybe. Tapi kalau menang lain ke macam mana? Ke sama je? Aku rasa kalau NFC ni menang lain sikit. Menang lain sikit lah. Tapi kalau ataupun kalah menang, kadang dia bayar sama. Aku tapi tak pasti. Kau mesti nak menang sebab bila kau menang barulah nama kau naik kan. Yes. So kau akan dipanggil lagi semua nak fight lah. Tapi macam Jojo sekarang ni, kalau contoh dia dapat knockout, contoh dapat KO 50,000 USD bonus. Knockout ada bonus lagi? Ada bonus lagi. Okay. Itu beza dia. Sekarang ni dah ada dua, One Lumpini, One Championship. So dia dua benda yang berbeza. Sebab One Lumpini ni kau kena fight sampai kau boleh pergi ke One Championship punya kontrak. Itu yang kontrak dia nak dapat 400,000 kontrak tu. So 400,000 kontrak tu dia akan bahagikan berapa fight. So dia punya bonus lagi tinggi. Lepas tu fighter pun banyak lagi akan tough.
Faham. Tapi sebelum kau nak pergi ke sana, contohlah untuk orang-orang yang kat luar sana kan. Ah. Sebelum kau nak jadi macam Jojo ke apa semua tu, first kau kena fight kat dalam local. First kali kau kena fight kat dalam Malaysia, pergi ke tahap mana? National champ ke, amateur ke, pro ke, kau fight dalam Malaysia. Then lepas tu kau kena pergi dekat Thailand. Fight dekat pulau-pulau dulu kan. Ni kalau kau nak create journey kau lah. Macam aku dulu aku buat macam tu. Hmm. First kau fight dulu kat dalam Malaysia sampai tahap mana. Okay, kau dah jadi national champ. Okay, kau pergi keluar pula. Okay, pergi Phuket. Pergi dekat Koh Samui. Dia kena fight kat pulau-pulau dulu. Oh. Kau kena gain experience dulu kat pulau-pulau ni. Contoh Pattaya ada Max Muay Thai. Koh Samui ada Pet Bucha punya stadium. Kalau Phuket ada Bangla Stadium, ada Patong Stadium. So kau kena fight dalam pulau-pulau ni dulu. Then bila kau dah fight semua, then dia tengok okay, kau boleh naik Bangkok kot. So barulah kau naik ke Raja Damnan, ke Lumpini ke, daripada situ. Kira it's still long journey jugalah. Yes, it's the So long kalau journey. macam Jojo tu orang kata alah dia boleh lah, bapak dia ada ke, muka handsome ke, apa boleh belah ke. Sebenarnya tak dia still ada Tak. kan, dia still akan ada journey tu lah. Sebenarnya kita tengok Jojo yang dia dah siap tau. Tapi kau kena tengok dia daripada dia kecil pun dia pergi Max Muay Thai lawan, dia pergi kat stadium sana, stadium sini, dia fight kat Kelantan, dia fight kat sini, dia fight kat sana. Banyak ke dia punya journey. Dan sampai dia lawan IFMA World Championship tu, dia jadi world champ dekat Malaysia. Dia lawan dengan Rusia. Dulu dia kalah, lepas tu dia fight dengan budak tu balik, dia menang. So lepas tu dia ada few fights, then dia terus senyap, dia ready untuk one championship. Oh. And coach dia tu memang kejam kalau training. Memang tak kasih kau chance lah. So jangan tengok Jojo tu yang macam mana dia sekarang. Sebenarnya kau kena tengok dia punya struggle macam mana. Struggle dia tu memang gila-gila lah. Tapi dia benda ni berkenaan satu rezeki dan aura juga. Yeah. Macam Jojo tu dia ada certain aura dia. Rezeki dia lah. Dia ada rupa, dia muda, lepas tu dia umur 16 tahun, lepas tu dia KO kan orang pula 16 saat. So macam faham tak? Not kebetulan, but bila when you put a lot of effort, Yes. commitment, everything will place into the order lah. Yes. Sebab yelah macam rezeki dia juga, family dia datang daripada family yang support, bapak dia pun sama everything, lepas tu financially pun tak struggle. Sebab yelah for some people mungkin struggle nak pergi pulau ke pulau kau cerita tu, tahu-tahu sampai Pulau Pinang je. Dia sebenarnya lagi satu, kalau kau tengok kan, sebab tu aku cakap macam tadi, circle kau tu penting. Sebab your friend is your future sebenarnya. Itu aku setuju. Sebab bagi aku lah, sama macam aku buka gym dulu. Kawan-kawan aku sekeliling aku dulu yang banyak mengajar aku. Kau nak cakap dengan orang, kau kena cakap macam ni. Kau tak boleh train macam ni, kau kena train macam ni. Kau tak boleh buat macam ni, kau kena main weight. Faham tak? So orang sekeliling tu yang nak tengok kau berjaya, yang nak tengok kau menang, itu sebenarnya yang kau perlu. Sebab kau kena tahu combat sport ni satu perjuangan dan satu sukan yang paling sunyi bila kau kat dalam tu. Sebab bila kau sebenarnya untuk jadi atlet sukan untuk combat ni, kau tak boleh stress even 1%. And kau kena ada banyak energy. Bukannya energy stamina. Kau mental energy kau tu sangat penting. Contoh, sebelum kau fight, lagi seminggu, lagi 2 minggu. Kau punya mental energy tu, contoh, bang slow lah, abang kena laju sikit. Faham tak? So, dia macam cakap kau slow, tapi kau macam drop. Tapi bang, kena laju lagi. Contoh coach kau, slow, power. So, sebenarnya, dia nak boost kau punya energy lagi. Kau punya mental energy, faham tak? Dia saja provoke lah. Dia macam, kau kena, mental energy kau ni kena macam, like this high. So, no, why you slow? Why you tired? Go, come on. Why you tired? Obviously tired lah. So, macam, what you do? Think fast, eat fast. Tengah faham tak? Kalau Thailand ni dia tak suka cakap banyak. Awi, you too slow, why you slow? Faham tak? Fast, you think. Why you learn? Clinching, how? Faham tak? Dia suruh benda yang sikit je. Connecting the dot lah.
So macam kalau kat Venom dulu tu aku tengok diorang macam kau kena cepat. Why you do same thing? You need to push more, do more. Lagi-lagi kalau kau pergi kat Venom ke apa, diorang akan kadang-kadang ada yang hard spa. Tapi kadang-kadang benda tu yang kau kena ada mental strategi tau. Satu kau punya mental energy, yang kedua kau kena set kau punya mental strategi. Time bila kau nak marah, time bila kau nak kena relax, time bila kau nak kena fikir and buat. Sebab tu ada certain quotes lah diorang cakap, the most smartest person in the world is the fighters. Sebab dia cakap because they have to think and they have to act in 1 second. But if you can think 0.5 second, you are legend. Huh. Hero Mobile Legend ya. Sebab kau kena, faham tak? Kau kena buat apa, faham tak? What's next? What next? Tapi kau tengah fight. Contoh kau sepak. Lepas kau sepak, kau buat apa? Dia sebenarnya nampak je Muay Thai ni tumbuk sepak je kan. Sebenarnya 99.9% it's all about your mind. Semua kau kena fikir. You have to think, you have to act, you have to do. Okay, faham. And sebab tu kadang-kadang macam aku lah, macam sekarang ni aku dah berumu kan. Aku kena ada banyak benda. Satu, supplement, nutrition, kau punya makan, kau punya rest, kau punya recovery. So sebenarnya kalau kita tengok lah, kalau kita punya orang Melayu kita ni 35 dah lah, cukup lah, 40 dah lah. Ya, sebab tu that's the reason kenapa aku rasa kau orang paling sajak untuk cerita pasal Muay Thai ni. It's not because of kau race kat luar, no, because of your age. Because untuk umur kau 40 and still can fight competitive punya fight, which is professional. Yelah, ni malah aku cakap dia ada yang bayar murah, dia bayar mahal, tu subjektif lah, based on race lah. Tapi pada aku satu benda yang orang kena faham and korang kena fikir macam mana korang nak sustain in the long term game. Because sukan ni tak kisahlah orang kata, dia bukan isu pasal aku nak bersukan suka-suka je. No, when it comes to kesihatan diri, healthcare kita, benda ni satu long term game lah. Yes. So mungkin boleh belajar daripada kau macam mana kan. Lagi satu dia bukan apa lah. Sebenarnya benda yang banyak motivate aku kan, ada 2 sukan. Aku cabar diri aku sebenarnya. Satu running. Satu aku tengok yang member kita kat Cici kan. Dia student aku. Untuk yang tak tahu, aku baru tahu selepas Joe korek-korek kat Facebook, Cici sebenarnya dulu Muay Thai lah. Kau jangan main-main. Kau janganlah lari sebelah Cici cacat. Dia siku kau. Aku rasa sebab tu dia laju aja. Tak ada gurau je. And then dah bocor lah semua tahu. Cici fighter mah. Dia power gak dulu. And then yang kedua aku tengok cycling. Benda yang pertama yang aku belajar dari cycling ni, orang ni kuat lah. Orang ni kuat lah. Perempuan ni kuat lah. So benda yang aku selalu dengar, cyclingnya part adalah kuat. So sebenarnya cycling ni dia ajar aku, kau kena kuat tu. Faham tak? So aku kompilkan semua sukan ni. Orang kata aku ni ada setengah cakap aku ni dah macam taiko sukan. Tapi bukan pasal aku percaya. Sebab Joe kenal dia bukan melalui Muay Thai, tapi Joe kata jumpa dia tersadai dekat MR tu. Joe. Joe? Joe kata tersadai yang brother ni kat MR tu. Saya tolak dia sikit bang. Lepas tu dia ingatkan dia. Aku rasa dekat dia yang masa ride AB tu Kau bayang Ride AB brother, kau bayangkan aku tanya bang, ni diorang leha-leha ke? Aku tak tahu diorang tengah prepare untuk LTDL. Aku ni dengan berapa lama tak kayu ikut geng-geng ni. Kau ikut tim Malaysia? Aku ikut tim diorang lah. Ikut tim. Masa AB tu. Aku tak tahu, yang aku ingat kan diorang ni kawan-kawan lah. Rupanya aku tak tahu. Aku ingatkan biasalah, rupanya aku tak tahu diorang tengah prepare untuk LTDL. Kau bayangkan lepas semenyih naik Kajang, aku cakap ini kejap lagi kalau ada Bukit Gigi memang aku cramp. Betul.
Ikut geng-geng ni, ikut si siapa Nabili, ikut Sunyi, naik atas tu aku cakap, "Okay, ni habis. Kaki aku finish." Naik, ya itu yang Jo cakap, "Oh, tersadai." Aku cakap, "Pam, cramp, call bini aku. Okay, tolong ambil." Aku dah tahu lah, Kat tepi mana tu? tepi kat Kajang tu. Kajang. So sebenarnya nak dijadikan cerita dia, aku banyak belajar dari segi running and cycling pun banyak membantu aku lah. Build up the endurance lah, the base kan. Lepas tu aku belajar dari segi nutrition. Lepas tu aku try lagi satu, dua telur aku masuk Powerman kan. So bila aku masuk Powerman tu, aku sebenarnya bukannya nak belajar transition ke apa. Aku nak belajar diorang punya disiplin. Ya betul. Kau main sukan yang dua, Ah, main yang dua betul? So aku nak disiplin dia. Dulu aku disiplin okey juga. Tapi bila tengok dua telur ni, aku tanya abang, ada sahabat kan. Tanya dia, "Bang, abang masuk dua telon, triathlon ni abang tidur kau apa?" Aku dengar dia punya tidur punya time, aku terkejut. Abang 8:30 dah tidur. Lagi awal. Aku biasa dengar 10. Aku cakap, "Uish, 8:30 syut. Abang bangun ke apa?" Pukul 3, pukul 4 dah kena makan. Lepas Betul. tu kena warm up apa semua. Cakap, ya tak ya kan. Berenang lagi. Biasa kadang berenang kalau ada setengah event yang triathlon dengan duathlon ni, duathlon tak ada, triathlon kan. Diorang pukul 5 pagi dah masuk swimming pool. Itulah pasal aku fikir 8:30 kau dah tidur. Lepas tu aku fikir, dia pun tua juga, aku pun tua. Tapi dia lagi tua, tapi dia power, kau faham tak? Yeah. So aku belajar daripada running, cycling punya, Dengan multi sport lah. dengan multi sport ni aku belajar dengan diorang ni. Tapi yang membantu aku sebenarnya cycling. Cycling lah. Sebab benda yang pertama aku belajar kuat. Yang kedua belajar kuat. Lepas tu aku pula dulu ada orang yang abang recovery aku, dia urut-urut aku, dia cakap, "Okay Wi, kau punya lutut ni tak sama lah." Cakap, "Kenapa lutut aku tak sama? Abang pernah buat conditioning tak?" "Tak pernah bang." "Oh, lutut abang ni tak sama macam atlet lain lah." Oh. So start dari situ aku cakap, "Okay, tak apa. Aku kumpul duit, aku beli basikal. Tiap-tiap minggu aku akan kayuh 200 ke 300 km lah masa tu. 50, lepas tu kadang-kadang hari Sabtu ke Ahad aku akan tekan long ride kan. So aku dapat lah. So sebab aku rasa, okay, aku punya lutut ni tak okey kot kan. So aku lari, so aku banyak cycling masa tu. Habis lepas tu okay, aku try cycling, lepas tu aku start Muay Thai balik. So aku tengok aku punya kicking. Sebenarnya aku belajar nutrition, cycling, running, duathlon, nutrition, lepas tu aku test kat Muay Thai. Lepas tu aku start fight. Time tu aku gila-gila lah fight. Maknanya ada a lot of improvement lah. Yes, improvement. Lepas tu aku tengok kicking. Sebab dulu aku punya base punya kicking, aku punya history dulu kicking. Aku pernah buat 1-in-1 fight tu dalam 56 kick. Satu fight. Oh, kau banyak gunakan kaki kau dalam kau punya fight? Yes. Sepak tak berhenti. So time tu yang aku terus conditioning balik. Tu yang aku nak tengok balik kan. Tu yang aku nak tengok macam mana aku punya body. Sebenarnya nak lawan usia lah orang kata. Tu secret aku lah. Sebenarnya cycling, running, kau nak melawan usia. Running, kau akan stay muda. Ya, kardiovaskular, jantung muda Kan. Yang cycling pula macam kau nak membantu kau punya, kau cabar diri kau. Contoh kau barai, kau stay kayu. Kau barai pun kau stay kayu kan. Tapi Jo, kalau barai dia berhenti minum kopi. So kalau macam kau kan, okay, last question lah. Sebab aku tahu kat luar sana banyak sekarang budak-budak muda dah start nak main Muay Thai because dia terminat. It's good. Jojo dah doing well and Muay Thai pun start naik. Dia do for the fame and for the viral ke tak kisah kan. Tapi mesti ada juga orang yang nak buat secara serius kan, Muay Thai ni as a career. So kalau macam kau as a senior lagi kan, yang dah umur kau pun dah 40, fight kau pun dah 100 lebih, what is the best advice kau boleh bagi kepada yang golongan muda ni lah, yang macam nak get involved secara serius? Sebab kadang ialah macam bukanlah persatuan tak mainkan peranan, tapi persatuan tu ada banyak benda nak fikir. Lepas tu nak ingat event yang nak dibuat, dan
yang macam kau cakap tadi lah, bukannya banyak sangat pun event kalau comparekan dengan sukan lain kan, sebab kita bukan suka, sebab Muay Thai bukan sukan teras. Tapi mesti ada orang yang nak minat, nak teruskan dia sebagai career dan jangka masa panjang. What is the best advice kau boleh bagi lah? Bagi aku lah, satu sekali macam aku cakap, number one is your heart. Kau kena cinta, you need to love what you do and do what you love. Yang keduanya, kau kena betul-betul cintakan sukan tu, hati kau kan. Lepas tu, yang kejar fame, kau kerja dulu, kau train dulu. Jangan kejar fame, jangan kejar famous, jangan kejar sponsorship. Sebab dia macam ni lah, dia ibarat kau interview, kau baru nak kerja. Dia faham tak? Contoh, orang pergi interview, lepas orang interview kau dapat kerja kan. So bila kau kerja, sampai satu time tu baru kau dapat gaji, betul tak? Kadang kau belum confirm, 3 bulan kau under probation. Dia akan tengok dulu 3 bulan tu kau macam mana. Kau anggap je lah 3 bulan tu kau training, kau ambil basic, lepas tu kau rasa okay, Muay Thai ni best lah. Sebab apa best? Satu, bukan pasal konten. Yang kedua, dia bagi kau sihat. Kalau kau ada duit pun kau tak sihat pun tak guna juga kan. Tapi kau fikir, okay, benda ni ajar aku disiplin. Pukul 6, pukul 6 pagi aku akan bangun, sembang subuh, lepas sembang subuh aku akan lari. Lepas tu pukul 9, pukul 10 aku akan masuk kelas Muay Thai. So kau kena start rutin satu benda yang disiplin. Kau ada benda yang kau nak target. So kalau kau first, kalau kau target, okay aku nak fight, nak jadi macam Jojo. Sampai satu masa cukup 6 bulan aku nak beli Rolex. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Pat nak beli Rolex je kata Jojo. Kan? So kalau kau fikir kepada benda tu, jangan. Sebab kau kena tahu budak tu dia dah work hard dah sekian lama. So this is the time yang orang kata, masa yang dia perlukan, dia nak rasalah semua benda tu. Dia nak flex ke apa ke, dia dah capai dah benda tu. And dia pula dia ada orang manage, bukannya dia sendiri. Dia ada manager. Satu contohlah, okay, kau dah fight, kau nak fight, okay, kau dah ada satu platform, make sure kau ada orang yang manage kau. Lepas tu kau kena tengok peluang, sentiasa cari peluang. Fight kat mana-mana, fight je. Lepas tu kau jangan jadikan benda ni, parents main peranan lah. Parents. Satu, parents, ni aku nak pesan betul-betul lah. Untuk parents kat luar sana, kalau budak tu bagus dan anak korang yang berbakat, percaya pada coach. Sebab banyak budak yang bagus, berbakat, coach dah ajar semua bagus, semua dah okey lah. Budak tu sangat-sangat bagus. Last sekali parents masuk campur, dia jadi tak okey. Perhubungan dia, chemistry dengan coach hilang, and then dia dengan connection dengan gym hilang. Ini selalu banyak benda yang terjadi. Tapi banyak gym tak nak expose. Sebab parents bawa pala tahu dia kan. Tu. Sebab aku kena dengan banyak sukan juga. Aku perasan dalam sukan basikal pun ada parents macam tu, dan sukan track and field pun ada parents macam tu. Dia sebenarnya bagi aku, budak dia nak belajar dengan siapa pun dia tak kisah. As long dia rasa benda tu bagus, sebab influence tu dia akan datang daripada rumah. So kalau daripada rumah dia dapat, coach kau ni macam tak suka kau, ataupun coach ni macam lebih ke orang lain, tak boleh. Tak. Coach ni sebenarnya, coaching ni dia susah tau. Dia tak boleh nak lebih orang ni, tak boleh nak lebih orang ni. Dia kena tengah. Even aku pun agak struggle sebab ni anak, yang ni berbakat, kadang yang ni rajin, faham tak? So coach ni dia tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini, dia kena tengah-tengah. Tapi kadang-kadang tu jangan sia-siakan kerja coach. Sebab parents tu adalah coach diorang sebenarnya. Bila kat gym, yes, kita yang bila kat gym, coach tu adalah parent diorang. parent diorang kat rumah. Kat rumah. Coach nombor 1. Coach kat gym ni ada coach nombor 2 sebenarnya. So the coach yang betul-betul coaching tu kat rumah tu, diorang kena banyak bagi diorang benda, input-input yang positif. Barulah benda tu, chemistry dia dengan coach, coach kat gym dengan kat rumah tu dia akan synchronize. Sebab budak-budak banyak berbakat. Kita kat Malaysia ni banyak sebenarnya budak-budak yang berbakat, tapi banyak benda yang terhalang. Satu, media sosial. Yang kedua, kadang gym lain tengok, budak ni bagus lah, kita tarik dia pun ada juga. Yang ketiga, parents pula masuk.
So sebenarnya untuk orang yang kat luar sana sangat-sangat dialukan kalau korang nak join combat sport ni tak ada masalah. Tapi satu benda, korang kena betul-betul minat pada combat sport ni. Korang kena cintakan sukan tu. Yang tu yang kita nak. Kalau korang tak cintakan, tak ada lah aku main ni nak famous. Tiba-tiba korang fight, okay 5 kali korang menang. Okay famous je. Tiba-tiba pom kau kalah. Bila kau kalah time tu, macam mana nak cari. Macam sekarang ni contoh aku nak kena cari balik prime aku. Faham tak? Kita dah tak fikir lah nak cari nama ke apa tak. Kita fikir sekarang ni journey aku adalah untuk menjadi aku yang lebih baik. Kau tengok kalau kau tengok Sencai fight lagi, Buakau fight lagi, Cristiano Ronaldo orang hantam dia macam-macam tapi dia still score, dia still tu, faham tak? So aku nak jadi salah seorang Malaysian yang dalam umur aku ni, why not kita buat lagi. Mental game lah. Yes. Okay, thank you so much Wi. Boleh, Aku weh. sangat panjang juga journey Panjang kau. lah. Sebenarnya walaupun aku dah kawan dengan dia, aku tak pernah tanya pun pasal journey ni kan. Sebab tu aku cakap this is the best platform untuk aku nak mendengar inspirasi setiap orang lah. So kalau korang ada kawan-kawan yang ada pengalaman ataupun bekas atlet ataupun siapa-siapa yang ada topik yang menginspirasikan, sebenarnya boleh je roja aku untuk kita sembang-sembang. Sebab pada aku benda-benda menginspirasikan ni bagus. Pertama dia boleh memberi refleksi kepada semua orang lah. So thank you so much Wi. Okay, thank Aku you. harap all the best untuk kau punya next fight, untuk kau punya gym. Hopefully everything doing well. Dan kepada korang semua, thank you so much sebab mendengar podcast kali ni. Walaupun bukan dalam scene larian dan trail, cuma kita akan betulkan topik especially yang lebih banyak memberi inspirasi lah. So kalau korang ada apa-apa pertanyaan, persoalan, dan aku akan sharekan juga lokasi Awi G je punya gym. Mana tu korang nak pergi tengok ataupun nak tahu, dan aku akan share juga all the information tentang Awi supaya korang boleh engage kalau korang tiba-tiba terasa nak main sukan combat ke, tiba-tiba hati korang terbuka untuk main sukan combat. So kalau ada apa-apa pertanyaan soalan boleh tanya kat ruang komen. Thank you so much. Jangan lupa like, share, subscribe, support di podcast. Kita jumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum.